Selamat datang. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang selalu kita dengar tapi mungkin tak betul-betul faham sedalamnya. Isu konflik sempadan. Untuk Malaysia, ini bukan sekadar anda tahu garisan atas peta. Isu ni berkait rapat dengan kedaulatan, sumber asli negara dan yang paling penting sekali, keselamatan kita semua. Jom kita selami isu ni dengan lebih mendalam. Okey, ini dia pelan perjalanan kita. Mula-mula, kita fahamkan dulu apa itu konflik sempadan. Lepas tu, kita akan terbang ke ruang udara. Kemudian, kita berlayar ke lautan dan kita jejaki pula sempadan darat untuk lihat apa cabaran-cabarannya. Dan akhir sekali, kita akan rumuskan apa sebenarnya kesan semua ni kepada negara kita. Baiklah, isu ni kan nampak macam rumit sikit. Jadi, cara terbaik untuk faham adalah dengan kita pecahkan satu-satu. Macam yang sumber rujukan kita cadangkan, kita akan lihat cabaran di setiap domain, udara, laut dan darat. Bila kita faham setiap bahagian, barulah kita nampak gambaran besarnya dengan lebih jelas. Okey, sebelum kita terjah terus tengok contoh-contoh kes, penting untuk kita faham benda paling asas dulu. Apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan konflik sempadan? Sebab bila kita faham definisinya, barulah kita akan sedar betapa besarnya pertaruhan bagi sesebuah negara. Jadi, kita kena faham, bila sebut pasal konflik sempadan, ini bukan gaduh-gaduh biasa tau. Ia adalah pertembungan yang sangat asas, melibatkan kepentingan negara, nilai kita dan keperluan keselamatan kita. Bila sempadan kita dicabar, ia bukan lagi isu geografi semata-mata. Ia adalah cabaran langsung kepada maruah dan kedaulatan kita. Sekarang, jom kita mulakan perjalanan kita. Kita tengok ke atas dulu, ke ruang udara. Ancaman dari langit ni mungkin kita tak nampak dengan mata kasar setiap hari. Tapi percayalah, ia adalah salah satu cabaran kedaulatan yang paling kritikal di zaman moden ni. Ini satu contoh yang betul-betul terjadi, diambil terus dari sumber kita. Cuba bayangkan, tiba-tiba ada pesawat tentera asing dikesan terbang dalam ruang udara kita tanpa izin. Insiden macam ni, pencerobohan oleh pesawat China, ia bukan sekadar sesat jalan. Ia adalah satu isyarat, satu ujian dan satu ancaman yang sangat serius. Jadi, apa tindak balas kita? Dan kat sinilah kita nampak betapa pentingnya peranan Tentera Udara Diraja Malaysia atau TUDM. Jet-jet pejuang kita ni sentiasa dalam keadaan siap siaga. Bila ada pencerobohan, mereka akan terbang untuk memintas dan menghantar satu mesej yang sangat jelas. Ruang udara Malaysia adalah milik kami dan kami akan pertahankannya. Okey, dari langit kita turun pula ke lautan. Kalau ancaman di udara tu selalunya pantas dan mengejut, cabaran di laut ni pula, dia lebih rumit, lebih berlarutan. Selalunya berpunca daripada tuntutan bertindih yang tak pernah selesai. Anda mungkin tanya, kenapa isu sempadan laut ni penting sangat? Sebabnya, ia bukan setakat pasal, kawasan ni aku punya. Ia tentang hak kita ke atas sumber alam yang nilainya berbilion-bilion ringgit, macam minyak dan gas. Dan ia juga tentang kawalan ke atas laluan perkapalan yang jadi nadi ekonomi global. Jadi, pertaruhannya memang sangat besar. Dan inilah bagaimana pertikaian ni berlaku dalam dunia nyata. Mula-mula, ia mungkin cuma tuntutan atas peta macam dalam kes Pulau Batu Putih tu. Tapi ia tak berhenti kat situ. Tuntutan ni kemudiannya diterjemahkan menjadi sesuatu yang fizikal. Ada yang bina struktur dan pulau buatan di tengah-tengah laut untuk kukuhkan tuntutan mereka. Apa yang bermula atas kertas kini jadi realiti konkret. Satu lagi contoh panas ialah di Blok Ambalat. Kawasan ni ibarat harta karun di dasar laut. Sebab ia sangat kaya dengan reserve minyak dan gas. Sebab itulah ia jadi rebutan dengan tuntutan yang bertindih antara Malaysia dan negara jiran. Inilah yang mewujudkan ketegangan diplomatik yang berterusan. Baik, kita dah lihat cabaran di udara dan di laut. Sekarang kita kembali ke darat. Kadang-kadang kita mungkin rasa sempadan darat kita lebih selamat, lebih jelas. Tapi sejarah telah membuktikan anggapan tu tak selalunya betul. Kalau kita bercakap tentang pencerobohan darat, ada satu peristiwa yang pastinya terpahat dalam ingatan kita semua, pencerobohan di Lahad Datu, Sabak. Peta ni tunjukkan lokasi di mana kedaulatan negara kita telah dicabar secara terang-terangan. Ia satu ujian yang sangat getih bagi pasukan keselamatan dan seluruh negara. Peristiwa Lahad Datu tu betul-betul satu kejutan besar. Ia macam satu wake-up call yang pahit untuk kita semua. Ia mengingatkan kita yang sempadan darat kita bukan sekadar garisan simbolik. Ia boleh bertukar menjadi zon konflik dalam sekelip mata dan mengancam bukan saja wilayah negara tapi nyawa rakyat kita sendiri.
Jadi, kita dah lihat ancaman dari 3 domain, udara, laut dan darat. Persoalan besarnya sekarang, apa makna semua ni? Apakah kesan gabungan daripada semua cabaran ini untuk masa depan Malaysia? Jawapannya, kesannya memang sangat-sangat mendalam. Setiap pencerobohan, tak kiralah di mana ia berlaku, secara langsung menggugat kedaulatan negara. Ia juga boleh mencetuskan ketegangan berpanjangan dengan negara jiran, membuka pintu kepada campur tangan kuasa-kuasa besar dan yang paling kita takuti, ia meningkatkan risiko konflik bersenjata. Petikan dari sumber kita ni memang kena betul. Ia merumuskan segalanya dengan tepat. Senang cerita, ia memberitahu kita bahawa kestabilan politik dalam negara kita sangat bergantung pada betapa selamatnya sempadan kita. Kalau pagar rumah kita tak kukuh, satu rumah akan rasa tak selamat. Macam itulah juga dengan negara. Jadi, akhirnya, kenapa kita kena ambil berat pasal semua ni? Sebab mempertahankan sempadan tu bukan cuma tugas askar. Ia adalah tugas kita bersama untuk mempertahankan jiwa negara kita, identiti kita, sumber alam untuk generasi akan datang dan yang paling penting untuk pastikan setiap rakyat Malaysia boleh tidur lena di waktu malam dengan rasa aman dan selamat. Jadi, semua ni tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Dalam dunia hari ini yang penuh dengan pelbagai tuntutan dan cita-cita kuasa global, macam mana sebuah negara macam kita nak terus berdiri teguh dan pertahankan kedaulatan? Apakah langkah seterusnya yang perlu kita ambil? Itulah persoalan untuk kita renungkan bersama.